Akhirnya Israel pada adanya kalah lah. Bila dia kalah, dia nak undur, dia malu. Nak undur malu. Macam mana? Dia guna Amerika. Guna Donald Trump, Presiden Amerika. Dan keroh negeri Arab supaya adakan gencatan senjata. Kita selesai masalah gencatan senjata. Sebenarnya gencatan senjata ini untuk selamatkan tentera Israel. Hamas sudah menang dari segi moralnya, menang. Ini. Di mana pertempuran bukan saja berlaku di Gaza, berlaku di tepi barat, berlaku dalam Masjid Aqsa, berlaku kata-kata. Ini menakutkan Israel. Dia mesti kena berundur. Nak undur Allah malu. Guna Amerika buat gencatan senjata. Guna negara Islam buat gencatan senjata. Gencatan senjata. Bila minta pandangan saya kata pandangan saya terima gencatan senjata. Mengaku Allah tidak. Tidak, bukan mengaku Allah tidak. Ini kerana kaedah Islam mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalah. Kita menolak keburukan yang menimpa rakyat diutamakan dulu daripada maslahat untuk menang. Menang boleh buat lagi akan datang. Jadi selamat dulu. Kerana banyak budak-budak, banyak orang tua, banyak perempuan, banyak orang sakit jadi mangsa peperangan. Selamatkan orang ini, terima gencatan senjata perkara awal. Di mana Trump ni mencadangkan gencatan senjata ni, Hamas kena lucuk senjata. Kena buang senjata Hamas. Hizbullah kena buang senjata. Iran kena tak ada senjata. Israel ada senjata. Pelik. Israel ada senjata. Puak kita kena lucuk senjata. Ini jahat. Hamas tak terima syarat ni. Kemudian Gaza ditarbiyah oleh Tony Blair, Perdana Menteri British. Latih Tony Blair untuk tarbiyah Gaza. Bukan orang Hamas. Hamas tak boleh dah. Hamas tolak. Hamas tolak syarat-syarat ni. Hamas kata kita terima tarbiyah Gaza ialah orang Palestin juga. Bukan Hamas tak apa orang Palestin. Akhirnya dia terima gencatan senjata. Terima dalam keadaan perkara awal. Perkara awal berhenti perang. Selamatkan dulu orang jadi mangsa perang ni. Hospital dan sebagainya. Boleh balik ke rumah. Tetapi jangka Israel akan perang lagi. Kerana Trump lalu ucapan dia di Knesset. Knesset ni lah parlimen Israel. Sebelum dia pergi ke Mesir untuk tanda tangani perjanjian damai ni, dia berucap di parlimen Israel. Saya dengar ucapan dia. Dia mengatakan, Amerika akan bantu Israel segala jenis senjata. Amerika akan bangun dengan Israel, tetap dengan Israel. Kalau perang balik. Ini ucapan dia di Israel. Dia mari Mesir pula, suruh damai. Ini penipu. Saya tak maksud. Yang paling bahaya, Trump membawa satu ajaran agama baru. Ajaran Abraham. Ini jaga Abraham. Abraham ni ialah agama Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Muhammad keturunan Ibrahim, Nabi Isa keturunan Ibrahim, Nabi Musa keturunan Ibrahim. Jadi Islam, Yahudi dengan Kristian ni keturunan Ibrahim. Termasuklah orang musyrik keturunan Ibrahim juga. Apa salahnya kita nak beranak Nabi Ibrahim? Anak buat ajaran baru. Ajaran Abraham. Ini. Dan ada negara Arab yang terima. Negara Arab yang terima. Tak pula saya sebut nama. Kalau sebut nanti susah saya pula. Negara Arab yang terima. Abraham ni. Agama Abraham ni. Dengan sebab itulah kita bimbang dia melawat Malaysia. Nak melawat Malaysia ni. Pasal apa? Kerana Malaysia ni dalam keadaan hanyut. Kena sedar. Kerajaan kita hari ini dalam tu ada macam-macam. Puak Islam semayang pun ada. Puak pluralisme pun ada dalam kerajaan. Pluralisme ni ialah kumpulan yang menganggap semua agama supaya berlaku. Islam, Yahudi, Kristian ni supaya berlaku. Bukan mesti Islam betul. Ada agama lain betul juga. Ni. Ada dalam pemerintahan kita ni. Golongan liberal ada. Golongan sekular, DAP, adalah sekular. Ini dalam kerajaan. Adakah boleh kita nak pujuk Trump mari ke Malaysia ni nak pujuk dia supaya serah Palestin ke orang Arab? Boleh kena terima? Berani ke? Saya percayalah tak berani. Tak berani.
Kan masih duduk berniaga dengan mereka. Negara Arab berniaga dengan mereka, kita masih berniaga dengan mereka juga. Sebimbang adanya kefahaman-kemahaman dalam kerajaan ni menyebabkan kita dipengaruhi oleh Abraham. Ini sangat bahaya. Terang ni syaitan besar. Syaitan besar. Kita tak boleh biarkan. Dia tolong Yahudi kaum dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tuhan disebut dalam hadis. Bila Nabi dan sahabat-sahabat dia lalu di negeri kaum Samud. Kaum Samud negeri kaum Nabi Saleh dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lalu sahabat-sahabat ambil air telaga. Ambil air telaga Samud. Nak kami ruti, nak ruti. Kami ganda. Nabi suruh buang ruti. Jangan makan. Negeri dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi minta sahabat-sahabat dia jangan masuk. Jangan masuk ni kaum Samud ni. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tuhan laknat. Nanti kita terima laknat juga. Maka kita jemput orang Tuhan laknat masuk negeri kita, jadi celaka lah. Kita tak boleh pandang benda ringan. Sebab itu kita bantah sekerah-kerahnya. Jemput dia mari melawat walaupun atas nama ASEAN lah. Tapi orang Islam dia maruah. Kita kena sedar. Kita takut kerana faham yang hanyut dalam pemerintah ni menyebabkan kita akan jadi hanyut. InsyaAllah kita orang Melayu ni masih kuat dengan Islam, insyaAllah. Kerana orang Melayu dengan Islam ni macam selagi. Kalau Melayu, Islam tu Melayu tak boleh pisah. Masih hadir lagi pahaman ni. Kita kena bertahan sungguh-sungguh. Dan ini tanggungjawab kita semua. Dan akhirnya kita tak pisah dengan Palestin. Palestin ni adalah saudara kita. Nabi sebut kita orang Islam ni macam satu jasad. Dalam satu tubuh. Bila satu anggota sakit, semua anggota sakit. Contohnya bila kaki sakit, mata duduk tidur. Tangan duduk cari. Nak cabut duri. Duduk kosok dan sebagainya. Padahal yang kena duri kaki. Apa salahnya mata tak tahu. Tangan tak. Mata duduk tidur bila kaki kena duri. Inilah sifat persaudaraan orang Islam. Bila orang Islam, Palestin susah, kita kena susah sama. Ini sifat iman yang ada hati orang Islam. Sifat ini kena bertahan habis-habisan. Dan sebab itulah kita berkumpul pada malam ini di atas nama persaudaraan Islam. Mudah-mudahan himpunan kita diterima oleh Allah dan kita doakan supaya Allah Ta'ala menangkan perjuangan Palestin.